Assalamualaikum geng, sahabat-sahabat mancing semua. Hari ini saya tunjukkan antara bahan-bahan yang saya gunakan untuk mancing kat tasik biru Pundang Rawang. Saya pakai roti nama Daily's ni, harga dalam RM4. So satu balingan saya pakai 4 keping roti. Roti ni kita buang tepi dia, buang yang kerak-kerak tu. Kita nak ambil dia punya tengah je. Roti ni best pakai, dia tak kenyal sangat dan dia tak terlalu keras sangat, dia sedap-sedap je. Roti ni kalau buat main pola pun best, dia tak kenyal macam roti Gardenia tu. Antara brand lain yang saya selalu pakai roti Gardenia tak boleh pakai, kenyal. Kita pakai roti ni Daily's dengan roti sedap, nama sedap tu. So kita potong manjang 3 bahagian. Lepas tu kita potong dadu. Potong dadu pun 3 bahagian. So nanti dia akan dapat 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So untuk satu mata kait tu 18 ketul dadu ni, roti dadu ni. Macam tu lah teknik yang saya buat. Lepas saya terpotong dadu semua roti tu, kita cakap kat mata kait. Roti ni dua, kadang senang dapat, kadang tak ada. Tengoklah macam mana keadaannya. Rambut okey, dah selesai semua. Okey, ni antara perambut yang saya selalu pakai ya. Mata kait Maruto 9644 saiz 8, rambut Y. So kita cakupkan roti tadi. Lepas tu kita buat masuk cocok sate. Cocok sate satu set tu ada dalam 18 ketul dadu roti, macam tu lah. Lepas settle semua buat masuk, sekejap lagi tengok cara saya bawa masuk dia punya preser tu. Sepatutnya guna spray, tapi botol spray tu dah rosak. So kita gunalah plastik. Guna apa yang ada je time ni. Okey, selesai. Ada dalam berapa ketul roti ya? Lepas tu saya pakai flavor ni, jagung. Nama double layer. Dia pekat. Itu yang best pakai. Lepas tu guna plastik roti. Saya ini dah belen-belen dan nak habis lah umpamanya. Nak habis. Pakai apa ada time ni. Dah habis. Tengoklah berapa banyak yang boleh dapat kan. Lepas tu kita letak dalam plastik. Tak satu tutup lah kan. Ya. Okay, bila dah letak dalam plastik tu, okey, tak ada dalam satu tutup kan. Lepas tu kita ratakan pisa tadi dalam plastik tu. Kita rata dalam
Ambil pun. Kita ambil rambut tadi ada umpan. Kita bawa masuk dalam plastik yang dah diratakan perisa jagung tadi tu. Dia nak elok lepas potong dadu apa semua tu, kita gaul apa, tak ada plastik, kita goncang. Tapi ni nak cepat sebab dah nak maghrib, so kita setting lah cara yang cepat macam ni lah. Okey, lepas tu kita kepas sikit-sikit bagi dia bergabung dua perambut tu. Kepas pun agak-agak sedap je, tak payah kenyang sangat kan. Nanti dalam air tak ada lah, dia lambat sangat nak pecah. Lambat sangat dia jadi kapas tu. Dah siap. Dah siap. Beginilah rupa dia. Kan pukul 1 tutup pun dah cukup untuk keping. 4.30 So ni antara hasil yang berjaya didaratkan. Pukul 4.30 pagi. Jaga mata. Kita dah bawa naik gorgon untuk tahun ni. Kita nak timbang lagi, jap kita timbang. Hari ni date berapa dah? Hari ni Hari ni 23 bulan. 23 bulan. 23 Februari 2025. Lengur. Lepas tu slow. Relax, bagi dia relax dulu kat air. Oh, sihat mat. Kau.